Agrivoltaic ni is a combination of dua field. Pertama is solar energy, nombor dua adalah agriculture. So dia adalah kombinasi antara tenaga solar dan pertanian di dalam ekosistem solar. So maksud di sini adalah pertanian itu kita integrasikan dalam sistem solar. Tenaga solar ni sebenarnya dia adalah satu emerging economy untuk satu dunia. Dia adalah satu emerging economy worldwide yang mana solar ni dia bawa masuk pelaburan. Kalau kita tengok few years back dekat Kedah, dekat Pahang, banyaklah few states yang ada investment on solar projects. Yang mana investor luar datang bawa pelaburan ke Malaysia untuk ladang solar. Which is very good, very good. Tetapi bila kita lihat apabila kerajaan memaklumkan dalam National Energy Transition Roadmap NETR, dokumen rasmi kerajaan di bawah Kementerian Ekonomi, bahawa kerajaan akan memberikan kuota sebanyak 2,000 megawatt, 2 gigawatt 2,000 megawatt setiap tahun. Ini akan memerlukan tanah sekitar 6,000 ekar tanah. 2,000 megawatt itu memerlukan sekitar 6,000 ekar tanah setiap tahun sehingga 2050. Jadi apabila ini berlaku, kita akan lihat tanah-tanah pertanian, tanah getah, tanah sawit, sawah padi akan mula hilang. 2 gigawatt kuota ini sehingga 2050 memerlukan sekitar 300,000 ekar tanah. Jadi dia akan memberi impak kepada sekuriti makanan negara. Solar ni kan, solar punya cerita, solar dengan pertanian, solar punya cerita ni, diorang kena ada government punya intervention tau. Kita nak support petani kita ni. Daripada dia jual tanah, dia pergi jual tanah dia, kenapa this technology boleh secure that land untuk agri dan solar. Dia kena jalankan projek ini. Sebab once jalan, dia akan create opportunities, job opportunities, green job opportunities. Selangor ni saya rasa berposisi tinggi, pelaburan banyak. Cumanya polisi matter lah. Polisi macam mana nak convincekan PBT tempatan ni, bila nak luluskan solar farm ni, jangan simply luluskan. Sebab you hanya akan dapat cukai tanah. Satu saja, cukai tanah saja. Impact pada masyarakat tak ada. Kerajaan solar farm makin kaya lah. Dia hanya akan dapat cukai tanah saja, cukai tanah. Tanah industri ke tanah apa ke. But still, why not? You bincang dengan solar operator sebab you hold the authority untuk land tau. Kerajaan negeri hold authority untuk land. Bincang dengan solar operator, kita sekarang ni kerajaan, kita bertanggungjawab kepada masyarakat, kepada rakyat. We are responsible to the rakyat. Bila you buat solar farm ni, you are separating them from development. Kenapa you tak boleh bagi akses? Bagi akses. Bagi akses kepada penduduk untuk buat pertanian. How? Jumpa UPM.